Hello guys, yang masih merentan-rentan, yang masih kekoyakan di fair di beberapa hari ni, di beberapa minggu ni yang fair terlalu rendah ni, semoga bertabahlah. Dan kepada geng-geng yang suka show income, saya ada satu cerita untuk anda. Walaupun anda tak suka, saya cerita juga. Saya ni bawa Grab ke, bawa e-hailing ke, bawa apa ke Jeddah pun kan, saya dah berjumpa bermacam-macam orang. Ada orang yang kerja dia satu hari boleh buat 600, 700 dengan hanya memicit orang sahaja. Dan saya pernah jumpa orang pernah buat 3 ke 4 jam, gajinya 800, 900, ada yang sampai ribu-ribu. Kerjanya cuma 2-3 jam saja, tapi mereka tidak menunjuk di media sosial. Engkau baru dapat 300, itu pun belum tolak minyak, belum tolak insurans, tolak lagi kereta rosak, masa kau lagi, makan kau lagi. Dengan per KM mendapatkan 70 sen saja. Kenapa kau mau menunjuk kepada orang-orang ini yang sudah terpedaya oleh Al-Palanat, kata boleh dapat satu minggu boleh dapat 1,500. Saya mengucapkan takziah kepada anda semua. Anda pasti akan menyesal bila anda telah masuk ke dalam dunia ini, kerana nak keluar daripada dunia ini hanya kematian. Jadi sendu. Tadi dapat job daripada Siti Aleh, pergi summit RM19.50. Aduh. Kesedihan tidak main-main. Aduh. Semoga anda semua berjaya lah dalam dunia e-hailing ni. Show lah income lagi sekali. Banyak-banyak show. Tarik lagi ramai driver. Semua driver, jom kita jadi driver. Kerja ini fleksibel, gaji sangat rendah. Aduh. Percayalah, tahun depan aku mesti buat kerja lain ni. Okay, Assalamualaikum.